Okey guys, ramai orang takut rosak buah pinggang apabila kita sebut suplemen seperti whey protein ataupun soy protein. Protein seperti whey dan soy ni dia datang daripada sumber yang berbeza. Whey protein datang daripada susu lembu, soy datang daripada tumbuhan, tetapi secara dasar dia apabila masuk dalam badan, kedua-dua ni akan dipecahkan menjadi amino acid. Berdasarkan kajian, secara umum dalam individu-individu yang sihat yang tak ada masalah buah pinggang, peningkatan pengambilan protein tidak menjejaskan fungsi buah pinggang kita. Ada dua cara untuk kita pastikan whether buah pinggang kita sihat ataupun tidak. Yang pertama, ujian darah, dan yang kedua adalah ujian air kencing. Tetapi sekiranya kita buat ujian-ujian ni dan didapati yang kita ada masalah buah pinggang, bukan sekadar protein suplemen tak boleh makan, malah protein harian seperti ayam, ikan dan telur pun tak boleh makan dengan banyak. Dan yang kedua, pemilihan protein suplemen kita pun sangat-sangat penting untuk kesihatan buah pinggang kita. Baru-baru ni dekat US pun tengah kecoh melalui Consumer Reports yang banyak protein suplemen sekarang ni mengandungi lead yang boleh membahayakan kesihatan. Kalau dekat Malaysia pula adalah isu penipuan dekat label dan juga jumlah protein. Sebab tu personally sekarang ni saya hanya menggunakan protein suplemen yang trusted, yang buat lab test dan juga heavy metal test. Contohnya macam Medishake ni. Medishake ni adalah sejenis meal replacement yang mostly menggunakan soy protein, komplit dengan multivitamin dan probiotics, jadi tak ada isu kembung-kembung perut. Jadi guys, yang pertama pastikan kita tahu dulu keadaan buah pinggang kita semasa macam mana, sihat ataupun tidak, dan yang kedua adalah pilih suplemen daripada syarikat yang boleh dipercayai.